Selamat berjumpa. Lagi berapa hari lagi nak raya? Selamat berjumpa. Lagi berapa hari lagi kita nak raya? Okey. Kali ni saya akan buat tutorial sebuah lagu yang diberi nama Pada Syurga di Wajahmu. So, Pada Syurga di Wajahmu ni adalah ciptaan Tom Spider. So, Tom Spider panggil saya rekod melalui Firdaus, sahabat baik saya. Dia pemain keyboard, kumpulan Search, Awi, M. Nasir, dan seorang programmer yang dahsyat. Saya kenal Firdaus cukup lama. So dia panggil saya. Saya dapat dia punya music basic, draft music dalam email. Dia suruh saya datang rekod lah. So actually ramai yang tanya lagu Pada Syurga di Wajahmu tu, di Pintu Syurga, Pada Syurga di Wajahmu tu lagu Nash. Apa dah. So di Pintu Syurga ni macam mana, idea siapa yang beri? Okey. Untuk intro tu memang saya dah dapat daripada Firdaus. Dia yang bagi line tu lah. Dia yang bagi line. So dia bagi line, benda dah ada. So saya cuma mainkan balik. Dan memang line tu macam biasa dia kan. Tapi bila dah main banyak kali dan jadi top lah lagu tu, memang sedap. Terima kasih Firdaus. Kita bagi kredit pada Firdaus kerana line tu. Saya nak undur sikit cerita tentang Di Pintu Syurga ni. Yang jadi macam mana saya tahu, yang itu pada bulan puasa. Tak tahu tahun bila. Jadi bulan puasa tu saya dengar lah benda tu jadi OST drama kot. Jadi saya dengar lagu tu, cakap lagu ni macam aku pernah main lah. So saya tunggu tak tahu siapa. Dah masuk 2-3 kali. Dan saya pun teringat, cari je lah dekat dalam Google, mesti jumpa kan siapa yang buat lagu tu. Saya cari, rupanya lagu tu Tom Spider yang buat. Saya telefon Tom, nak tanya lah ni, abang nak tanya ni, lagu Di Pintu Syurga tu siapa yang main gitar? Sekali dia cakap, bang, lu lah yang main. Lepas tu saya cakap, alamak, gua pun dah lupa lah. Okey. Sejak dari itu lagu tu banyaklah main dalam OST, main dalam radio semualah. Sehingga kan pada pertandingan juara lagu AJL yang ke berapa, 29 kot, saya dipanggil untuk main gitar untuk persembahan tu. Tapi arrangement tu saya rearrange balik dalam bentuk orkestra. So itu AJL tu kita tak ada main programming, it's a live arrangement. Saya tulis balik, saya charge pada Dayan Nur Faizah punya company, dan juga Tom Spider, dia bayar bagus. Okey lah, satu lagu tu boleh lah, bagus lah. Terima kasih Tam, terima kasih Dayang. Okey, lagu ni dia ada 2 version. Satu yang original daripada album. So apa yang saya nak buat tutorial ni ialah dia punya konsert, dia punya AJL punya pembukaan tu. So saya ada buat dia punya pembukaan tu. Tadi saya dengar, saya pun nak pastikan macam mana rupa dia kan. So macam ni rupa dia. Tengok kita check it out. Okey, macam ni ya.
Itu overture dia. So overture ni memang saya buat dia punya cadenza saya sendirilah. Lepas tu jom kita tengok dia punya introduction dalam lagu tu. So masuk lagu. So bila introduction ni kita boleh main dengan cara classical approach. Satu lagi kita boleh main dengan cara pick lah. So kalau kita main live, kita akan main the whole thing lah. Sekejap saya turunkan kamera Saya turunkan kamera sikit. Okay. So introduction tu kita boleh main dengan classical style. So kita boleh main cara classical. Satu lagi, kita just play the melody je. So like that lah. So saya pakai pick tadi. So dua cara tadi yang you dengar tadi, first kali kita pakai classical approach, satu lagi kita guna pick. So terserahlah, kalau kita ada band, kita main melody tu je lah cukup. Tapi kalau kita main backing as a duet antara penyanyi dengan vokal, you main complete lah. Lagu ni sebenarnya macam celaka sikit, susah. Bukan lagu tu celaka, nak main tu memang susah sikit nak main. Sebab nak you kena main sebagai seorang postman, nak bagi dia sedap kan. Sebab melodi yang dibuat oleh Firdaus tu dah sedap. Sekarang kita nak main dia dalam bentuk klasikal gitar. Okey, nanti nak dengar balik, rewind balik, reverse balik, nanti dengar reverse balik, play slow tempo. Ambil dekat part tengah punya solo. So kita mula, kita ambil part tengah solo So kita ambil solo tengah sekali lagi. Rambut dia macam Superman ni. Mana ni? Okey. Kat sini saya buat, saya ada masuk dia, ada masuk A7, tapi ada flat 9. Ni nampak ke? So ke hujung dia ada kononnya macam ada jazzy sikit lah. Tapi tak apa dengar sangat. Bila masuk yang part itu dah vokal dah masuk, music pun dah ada feel drum semua. Dapat lagu ni saya nak bagi kredit balik. Introduction Firdaus yang tulis dan saya mainkan balik. Genius line daripada Firdaus. Dan solo part tengah tu, okey, itu memang daripada saya letak ada idea. So kalau ada komen, ada apa-apa cadangan, boleh put komen komen di bawah. Apa lagi? Berapa hari lagi nak raya kan? Asyik raya je. Puasa tak? Puasa? Puasa okey. Alright.
Itu saja. Simple. Saya tak buat backing track macam biasa. Nanti kena apa nama tu? Tak boleh monetize. So nanti kalau you dengar yang first version is a concert yang AJL tu, saya buat yang introduction tadi. Lepas itu solo yang pertama intro, dan solo yang ketiga tadi dia punya part tengah tu. Okey. Selamat mencari dan jumpa lagi. Okey, bye.